So actually benda tu tak jadi komiti lagi. So sejarah dia adalah Sekumpulan kawan nak buat sekumpulan event. kawan ya. Kita orang sebenarnya buat masa ni, kita orang ada 5 orang dalam komiti KLZ ini. So first kita ada Christy Ng. So Christy Ng ni dia seorang researcher, and also selain daripada Christy Ng ada Sisi dan Jin Kian lah. So Sisi dan Jin Kian ni sekarang pun tengah belajar dekat Asia Timur, belajar dekat University National Taiwan dekat Taipei. So ada 3 sekarang ni, and then masa tu diorang approach kita orang untuk buat, ada seorang Sisi approach Kak Su untuk Tokosu lah, untuk buat bengkel zin. So kita orang dah macam at least dah duduk satu ruang tu lah. So waktu tu Kak Su ajak, of course aku dengan Tokosu akan dengan Kak Su, and masa tu juga Kak Su ajak dengan Ida Mazlan sekali lah. So kita orang pun dah buat. So projek bengkel zin tu macam okay, buat bengkel zin apa benda semua. And then kemudian diorang datang balik, and then diorang cakap okay, dah buat bengkel zin, apa kita buat zin festival. So try lah buat tahun lepas, kita buat dekat mana ni, nak buat dekat mana kan. So kita try lah untuk gather semua kita punya resources. Christy Ng macam try untuk bawa jaringan daripada Asia Timur. So waktu tu kita ada pempamer dari Wuhan, kita ada dari Shanghai, and then macam Sisi juga try untuk bawa jaringan serantau. Macam contoh waktu tu ada Tectonic Records daripada Bali, lepas tu datang sekali, and then yang dekat KL macam Kak Su sendiri try lah bawa kawan-kawan yang lain kan. Tapi that's the thing lah, macam bila kita cakap pasal zin, actually tak ramai orang mempertaruhkan zin sebagai katalog utama dekat KL misalnya. Sebab tu KLZE tu ada etc tu yang merujuk kepada benda-benda lain di luar zin. Tapi pada masa sama bawa spirit yang macam kita orang cuba untuk capture lah, iaitu socially engaging, dan mostly macam penerbitan yang merdeka dan mandiri lah. So masa tu lah kita orang bawa macam Pipit Press, kita ada bawa Sekutu Buku. Buatlah, try buat tahun lepas.